Inilah suasana meriah sekitar tamasya sukan pasti. Bukan sekadar sukan untuk anak-anak, tapi juga jadi pesta untuk keluarga dan komuniti. Sepanjang kawasan penuh dengan gerai jualan makanan dan minuman. Macam-macam ada, daripada kudapan ringan, minuman sejuk, sampai ke juadah yang buat kita rasa nak cuba semuanya. Memang meriah, dan bukan anak-anak je yang beraksi. Hari ini kita saksikan pula acara khas untuk bapa. Inilah masanya bapa-bapa tunjuk bakat, bukan main sorak saja. Ada 3 acara utama yang dipertandingkan. Pertama, acara sepak bola menuju KON. Nampak macam senang, tapi bila cuba, barulah tahu mencabar. Fokus dan ketepatan, semua kena jadi satu. Kedua, acara sepakan penalti. Di sinilah peserta nak tunjuk skill sepakan masing-masing. Paling best, kita ada penjaga gol yang bukan calang-calang. Serius, gayanya macam pro, sampai ramai yang kena aku dengan kepantasan dia. Dan ketiga, acara timbang bola secara berkumpulan. Nampak simple, tapi di sinilah semangat kerjasama betul-betul diuji. Gelak tawa kedengaran bila bola jatuh, tapi itulah yang buat suasana jadi lebih happening. Memang jelas, tamasya kali ini bukan sekadar pertandingan. Ia adalah tentang semangat yang menyatukan, keseronokan yang dikongsi bersama, dan kebersamaan yang mengeratkan silaturahim antara keluarga, guru, ibu bapa dan anak-anak.